Okey, kita dah tengok cara menggunakan Metro PBR. Kita nak tengok pula macam mana kita nak memasukkan 3D model dari luar. Okey. Jadi kita akan menggunakan website. Kita akan download dari luar. Kita akan menggunakan Sketchfab. Sketchfab. Okay. Alright, jadi daripada Sketchfab kita boleh download model. Kita cari model-model yang percuma. Kita pun sebenarnya boleh download daripada Fabs dekat sini. Okay. Daripada Fabs pun kita boleh muat turun. Kita tengok dua-dua cara lah. Okay, so dekat sini let's say kita ambil animal and pet. Kita nak ambil downloadable. Jadi kita ambil yang simple saja. Saya nak yang static, tak nak ada animation apa-apa. Basic saja yang ini. Okay, Miles Morales rig bones free. Kalau kita tengok ini adalah static saja, dia ada rig. Okay, kita just nak ambil sebagai kita punya static asset. Okay, so kita pergi download dekat sini. Download 3 model. Format yang kita ambil adalah kita tengok format apa yang kita support. Dekat sini ada JLB, JLTF, USDZ. Kalau kita tengok dekat sini, right click, import to current folder. Ini adalah semua format yang kita support, yang Unreal Engine support. Basically, dia support FBX, MP3 untuk MP4 untuk movie, MP3 untuk audio, Speed 3. Kita tengok GLTF dia support tak? GLTF. Okay. Oh, dia tak support GLTF. Jadi kita masih lagi terikat dengan FBX. Jadi kita cari FBX. Kita terikat dengan FBX. Jadi kita tak boleh download model. Kita tak nak convert. Kita pun boleh kalau kita nak. Tapi kita tak nak. Kita nak yang steady dengan... nanti kita cari yang lain. Kita tak nak animal and pet. Kita nak architecture. Okay, kita nak static object saja. Contoh dia building ni okey ke? Saya nak yang simple saja. Saya nak let's say macam ni. Interior. Interior ni ada tak FBX? Tak ada FBX. Kita tukar lagi. Kita nak ada kita nak cari yang FBX saja. Boat. Ni ada boat. Format yang dia support bagi kat kita. Pun tak ada FBX. Sekarang ni susah nak pakai FBX rupanya. Okay. OBJ dia bagi. OBJ. Cuba kita check OBJ. Tak salah saya. OBJ. OBJ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Tak ada. OBJ tak support. OBJ tak support. Okay. Okay, saya dah jumpa satu model kat sini, iaitu road warning sign. Yang ini, saya ada FBX. So, kita download FBX. Okay, so saya download. Sketchfab. Okay, saya buka folder. Jadi, dia ada zip. Kita extract dulu. Extract. Alright, jadi dia akan datang dengan source. Kita tengok source dia. Ini FBX dia dan texture. Ini texture yang dia bagi dekat kita. Okey, jadi cara dia adalah dengan kita macam tadi, macam sebelum ni. Saya tutup dulu semua ni. Alright. So, saya buat satu folder dekat sini. Right click. Saya buat satu folder. Models. 3D models. Okay. So, saya akan drag dia masuk dalam ni. Road sign. Ini dia road sign. Saya terus bawa folder ni terus. Okay. Road sign ni saya terus bawa dia. Okay. So, kita akan ada dialog macam ni. Import content. Just klik import saja. Jadi dia akan masukkan kita punya mengikut kita punya ni lah folder.
Okay, jadi kita ada source. Ini kita punya objek. Kita bars, static mesh. Okay, jadi uh, kita dah import. Kita punya model, kita tengok kat sini. Saya ada source dan texture. Dulu source kita ada road sign ya. Jadi road sign ni saya akan drag masuk sign. Jadi dekat road sign ni, F ini dia. Road sign ni, kita naikkan dia ke atas. Dia punya ni lari sikit. Dia punya location. Jadi apa saya buat? Saya naikkan ke atas, tekan end. So dia akan snap terus ke rantai. Okey. Jadi kita tengok dekat sini kita ada beberapa material. Ini dia punya material dan dekat dalam folder yang dia bawa texture tu dia ada dia punya PBR material dekat sini. Okey. Jadi apa kita buat? Kita nak assign PBR material ni kepada material yang telah disediakan kat kita kat sini. Ini dia bar, foot, material dan pipe dan round. Okey. So kalau contoh saya buka bar, kita buka bar, ini kita punya bar material Okey, bar material. Susah sangat. Okey, buka bar material. Jadi kat sini dia pakai RGB, kalau kita tengok, kita pun ada bar material kat sini. Saya buka content drawer. Dekat dalam 3D models. Buka kita punya 3D road. Texture, ini dia. Jadi terlalu besar, saya nak kecilkan, saya akan gunakan list. Jadi kat sini kita ada bar, color, metallic, AO, bar normal, roughness. Roughness. Jadi yang ni kita nak drag ke sini. Okay, jadi kita nak putuskan yang lain ni semua. Kita tak nak pakai, kita nak pakai material yang dia bagi. Okay, sebab kat sini dah bagi material kat sini, nampak tu. Tapi dia sediakan kat kita macam ni. Okay. Right, kita susun dulu, kita nak tengok. Ini adalah base color. Jadi base color kita, dia bagi kita macam ni Jadi apa kita nak buat, kita cuba pakai yang ini. Right, itu base color. Yang kedua adalah metallic. Metallic, kita letak je kat sini. Yang kedua metallic. Bawa ke metallic. Yang ketiga yang ini. Yang ini adalah AO, ambient occlusion. Mana ambient occlusion? Ini ambient occlusion kat bawah. AO adalah ambient occlusion. Oh, tak kena ambient occlusion. Yang ini normal, kita bawa ke normal. Yang ini adalah roughness. Bawa ke roughness. Oops. Roughness. Okey, kita save. Kita nak tengok kita ni material. Itu dia. Okey. Kita dah apply satu. Kita nak apply semua. Saya akan proses kita sama. Jadi saya akan skipkan video ni. Okey, saya dah selesai materialkan, texturekan saya punya road sign tadi. Okey. Okey, sama macam proses kita sebelum ni. Saya dah apply. Jadi ini kita punya road sign. Jadi ini adalah cara kita nak. Jadi kita masukkan FBX. Jadi kat sini let's say kita nak besarkan dia, kita boleh pakai scale iaitu R, kita boleh besarkan dia. Okey. Kita tengok position dia tak kena, kita naikkan, tekan end. Contoh dia. Okey, untuk mudahkan kita buat macam tu saja. Okey, untuk duplicate kita boleh tekan alternate. Okey, drag. Itu cara untuk kita duplicate di dalam Unreal, atau Ctrl D pun boleh. Okey. Ctrl D boleh, atau kita tekan alternate, kita drag saja. Okey, itu cara kita nak duplikatekan objek kita di dalam Unreal Engine.
Okay, saya susun dulu. Saya susun. Contoh dia kat situ. Alright, kita play. Ini kita punya karakter. Kita punya model daripada luar, daripada Sketchfab. Right, kita nak tengok pula macam mana kita nak import daripada Fabs. Okey, jadi kalau daripada Fabs, kita pergi ke Epic, kita tekan Fabs, kita cari model apa kita nak. Okey, so dia ada channel kat sini, ada Unity, Unreal Engine, kita ambil Unreal Engine. Jadi kita nak cari dekat sini adalah ini sebelah kiri ni kita ada 3D. Okey, so kita model yang kita nak adalah plan, nature plan bolehlah. Kita price kita cari yang free. Okey, saya tak nak kompleks-kompleks sangat. Kita nak food and drink contoh dia. Okey, burger ni contoh burger free. Okey, kita klik. Ini dia add to my library. Kita klik add to my library dan dia akan kata okey, kita klik add to project. So kita add to project, define UX. Okay, tutup dulu. Tutup. Okay, kita tengok dekat bawah. Okay, add to project. Bila kita add to project, dia akan tanya project mana yang kita nak masukkan. Kita masukkan dekat dalam project. Apa nama project kita ni? Show all project. Okay, project kita tadi tak ada dalam ni. Kita nak tengok show all project. Kita punya project nama kita adalah tutorial. Okay, dia tak support, not compatible, dia tak support kita punya version. Kita ambil 5.5. Ini dia. Kita ambil 5.5 add to project. Okay, kita tunggu. Okay, dia akan download. Okay, bila dah selesai kita boleh tutup kita punya launcher ni. Kita tengok dekat sebelah kiri ni, dia akan masuk ini stylized burger. Okay, jadi yang kita nak cari adalah kita punya mesh. Ini burger kita. Drag burger kita kat sini. Jadi ini adalah burger kita. F. Itu dia. Okay, jadi kita ada dua cara. Satu daripada Fabs dan satu daripada Sketchfab. Okay, jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.